Hari ni dia nak try cappuccino, hot cappuccino. And mami pula order hot chocolate guys. Dia punya owner tengah solat guys. Alamak. So dia tak tahu letak dalam atau letak luar. Tapi dia rasa letak mungkin masukkan kasut kot, sebab dia tak ada tulis tanda apa-apa. Tapi bagus guys, owner dia bagus tengok. Tu dia tengah solat. Untuk nasi ni, dekat nasi kerabu Panji dia ada dua guys. Macam dia ni nasi kerabu warna kuning, dia panggil nasi kerabu tumis. Dia ada nasi kuning and dia ada juga tumis. Kalau satu lagi nama dia nasi kerabu golok. Nasi kerabu golok tu dia warna biru and tak silap dia tak ada ni tumis guys. So untuk plate dia hari ni sebenarnya dia nak makan ayam bakar, tapi akak tadi kata kalau nak order ayam bakar kena tunggu. So hari ni dia ambil ni lah guys, ayam masak merah and solok. Lepas tu nasi kerabu tumis. Itu je lah guys. Mami kalau mami nasi kerabu tumis and mami add on solok. Lepas tu mami letak lauk daging bakar makan nasi dekat nasi kerabu Panji tadi. So ni dah pukul 12.30 dah. And kita orang ada tengok dekat TikTok guys, satu coffee shop. Dia macam cafe ya guys. Dia sebenarnya asal coffee shop je, tapi coffee shop biasa je lah guys, tapi dia dah renovate jadi cafe dah. And dia punya location pun tak dekat kita. So jom kita ke sana guys. Cepat mami. Guys, korang mesti lama tak dapat mami. Tengok. Gemuk mami sekarang kan? Alhamdulillah mami guys. So guys, ni kita punya Z&Z G Coffee. Guys, ngam-ngam guys. Kita orang sampai ni tiba-tiba baru nak start hujan. So alhamdulillah guys, ngam-ngam tengok. Dekat luar dia ni baru nak start hujan sebenarnya ni guys. Guys, sekarang dia dekat Z&Z Coffee, which is sebelah dia ni ada satu kedai guys. Nama kedai dia Z&Z. Dia rasa mungkin dia satu company kot guys. Kebanyakan ke Kelantan kalau dia nak cari coklat yang pelik-pelik, dia akan mari dekat Z&Z. Ya, tapi kalau korang nak tahu, daripada Z&Z Coffee ni kita ada satu pintu. Dia buat satu pintu belakang dia ni. Pintu ni pun boleh pergi ke kedai coklat sebelah guys. Hari ni dia nak try cappuccino, hot cappuccino. And mami pula order hot chocolate guys. Jarang tau mami minum hot chocolate ni. Biasa mami minum ice chocolate je. And ni mami punya croissant guys. Dia recommended korang mari Z&Z ni. Sebab bagi dia orang punya kopi sedap. Lepas tu harga murah guys. Ni tengok dia punya list harga. Okey guys, murah lah. Tengok kalau korang order macam dia cappuccino RM8 je guys. Dapat cappuccino.
cuba elak beli coklat yang ada dekat supermarket. Maksudnya kita cari coklat-coklat yang rare lah, yang jarang ada dekat supermarket. Contohnya mungkin ni, mungkin Berries ni. Berries tu apa ni? Berries Twin Tower. Mungkin susah dapat dekat supermarket, ada dekat sini. So tu antara beberapa tip yang Dan nak share guys. Macam ni pun sama. Ni mungkin susah nak dapat dekat supermarket, so korang boleh beli lah benda gini. Guys, dekat sini dia ada nampak satu coklat, which is dia macam Dubai coklat. Tapi ni dia tulis dekat dia punya packaging tu Palestine chocolate. Tak apa dia. Oh yes, Palestinian Kunafa chocolate guys. Oh, ni jarang nampak ni guys. And dekat kedai ni dia ada juga aiskrim puku guys, yang kita selalu beli dekat kamera ni kan. So ya, dia ada juga special sini. Bagi dia rasa ni special lah, flavor musang king durian guys. Yang ni RM10. So guys, nampak gayanya kita dah settle dah dekat kedua kedai. Ni lah kedai yang dek tadi guys, kedai Z&Z. And ni tempat banyak coklat lah, dia ada coklat and biskut. Lepas tu ni yang kita minum tadi guys, dekat Z&Z G Coffee. Dia rasa mungkin dua ni dia kedai yang sama kot, owner yang sama. Sebab banyak juga dia pasal tadi, banyak juga ada orang punya kolaborasi guys. Contoh kalau kita beli coklat dalam ni lebih RM50, kita dapat 10% diskaun dekat kopi ni. 2000 years later. So guys, sekarang dia dekat kedai Acutera. Acutera ke? Acutera. Bukan Acutera guys, kedai Cetera. Cetera ni dia kedai kasut bandel. Dia famous juga lah, kedai kasut bandel yang famous juga dekat Kota Baru. So alang-alang kita lalu ni, dia ingat dia nak singgah, dia nak tengok guys, dia orang punya kasut. So guys, inilah nama kedai dia guys, Cetera, rumah kasut. Dia punya owner tengah solat guys, alamak. So dia tak tahu letak dalam atau letak luar. Tapi dia rasa letak mungkin masuk dalam kasut kot, sebab dia tak ada tulis tanda ke apa. Tapi bagus guys, owner dia bagus tengok. Tu dia tengah solat. Ya guys, dia punya condition like new guys. Wow, ni ramai peminat kan guys, Puma Palermo. Lawak kot colour ni dia, pink campur dengan hijau guys. Tengok dia orang punya condition. Wih, macam baru. Ni antara favourite dia juga guys. Sedap ni untuk running guys, tapi kita dah ada dah ni. Tapi condition ni macam best, macam baru lagi. Tu lah dekat bundle ni gini lah guys. Korang kena pilih dia punya condition. Contoh macam condition gini ni molek ni. Tengok. Ni kalau korang suka running ataupun nak cari yang daily running, bagi dia yang ni pun antara yang best juga. Ni New Balance running. Ni pun sedap pun guys. Dia kalau untuk daily run tu okey lah. Tapi kalau nak main speed apa dia punya insert, bukan dia punya insert, dia punya bawah ni guys. Saya lupa panggil apa. Dia agak berat lah guys, tapi sedap. Tengok ni harga dia berapa ni. Kita tengok harga. Tengok guys, 178. So guys, ni ada ke buat ni? Aberi. Aberi? Enggak, nama Aberi. Real dia bos. Kata international tu nama Ray dia. International nama Ray. So Aberi ada cerita ni guys. Kalau Gazel, jadi dua dah. Ada dua. Yang ni indoor. Indoor dengan outdoor. Yang ni outdoor. So beza dia Aberi? Beza dia ketebalan tapak dia. Untuk kita kena yang ni indoor, yang ni outdoor. Okey, sorry. Saya baru ingat. Outdoor dia tapak dia tebal sikit. Indoor tapak dia agak nipis lah sikit. Depan dia nipis dia. Tapi dari segi keselesaan dia sama. Yo. Sama-sama comfy.
Dia nampak beza tapak gitu lah dia. Dia asal Gazelle ni untuk outdoor, kebanyakan dia untuk running belah luar lah. Running outdoor. Dulu. Gazelle. Lepas tu untuk indoor ni kebanyakan orang guna untuk indoor punya sport lah. Ni. Macam basketball apa kita? Basketball tak. Dulu basketball, kebanyakan basketball, player basketball guna Converse. Betul. Ni untuk game contoh tenis. Dululah. Nah ni memang tak ada lah ni. Guys, ni Abang Ray kita open dia punya galeri ni. Ni kasut-kasut daripada 70s lah, 70s, 80s. Tahun 70 tak ada kan. Ya. Sebab dia last Production. Last production tapak dia pun. apa ni West G lah. Made in West Germany. Dulu dia Sambar tak sama cakap ni Rome. Ni Rome. Dia kat atas lidah tu dia ada tulis Made in West Germany. Kalau pasal dekat atas lidah tu Made in Germany. Ujung. Warna pun comel putih hijau gini dia. Condition dia ni color OG. Ni condition comel lagi Apa lah bang. Tapi tapak dia kerah lah sikit. Yelah, bagi lama. Tapi tak acuh tapak kau ni. Tak acuh. Jordan tu acuh mentah. Tak acuh. Leather betul. Kambing lah. Dia Bang. bau kulit. Ya? Bau. Panda. Citra Wanda dia. Abang Ray guys. Abang Ray. Banyak ilmu pasal Dok Mak guys. Kalau korang nak tanya gaul pasal Dok Mak boleh cari Abang Ray ya. Mari dekat kedai kita Citra Banda dekat Lundang Kota Baru. Dah. Terima kasih dah. Abang Ray. Ni Abang Rizal. Rizal. Style. Thank you dah. Dah selamat. So guys, dekat Citra ni dia memang recommended dia punya boss tu Abang Ray tu dengan dia punya member tu memang bagus dah guys. Memang sporting gila, serius. Ni lah lokasi ni kedai dia Citra. Dia Jalan Lunda guys. Kalau kau pasal ni nak pergi ke KB and ni nak pergi ke Kubekia guys. Dia belah ni ya guys. So korang kalau daripada Kubekia tu tengok kedai dia sebelah ni. Citra Rumah Kasut Bandar.